rakan-rakan pimpinan Tibai, ahli-ahli Majlis Syuro, pengasas Parti Keadilan, Saudara Ruslan Kasim, nombor ahli 006, Saudara Eng Lam Yong, nombor ahli PKR. Ini dengar baik-baik, saya nak bagi tahu yang PKR yang ada malam ni. Nang Lam Yong 012. Saya James Bond 007. Betul. Rakan-rakan pimpinan UMNO, Barisan Nasional, komponen parti, ahli-ahli karya masjid, ketua kampung, ketua kawasan, tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang saya muliakan. Pertama, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT kerana mengizinkan pertemuan kita pada malam ini di Lembah Pantai. Lembah Pantai bukan seberang tempat. Dalam sejarah perjuangan kita reformasi, ini antara lubuk kubu paling kuat dalam kita membangkitkan semangat anak-anak muda dalam era reformasi pada tahun 90-an. Hari ini kita hadir sekali lagi di Lembah Pantai. Tentunya dalam keadaan yang berbeza. Satu, dulu muda, sekarang tua sikit. Boleh tahu sama ya. Tapi kena tak? Sebelum apa-apa saya kena bagi tahu. Kita hadir malam ini di kawasan ini atas nama Tibai. Jadi kerja pun Tibai, serangan pun luar biasa. Saya faham ada yang mungkin rasa tak senang sebab pukulannya pukulan maut, serangannya serangan mati, bahasanya pun bahasa kasar. Ada mungkin yang tak boleh terima. Tapi saya nak bagi tahu. Saudara kena maafkan kami semua. Saudara kena faham perasaan kami. Sampai-sampai tadi ada yang bagi ugutan pula pada Partiban. Belum apa-apa ada ugut. Saya kata ini hilang akal ke apa yang nak ugut kita? Siapa yang nak berani ugut ni? Dia tak tahu rekod jenayah kelompok-kelompok ahli syura Tibai termasuk saya malam ini. Dia faham ke tak faham? Dia tahu ke kita ni siapa? Dia tahu ke? Kalau tak tahu saya bagi tahu. Saya lock up 14 kali. Penjara 2. Kemunting 1,5 tahun. Penjara Kajang 1,5 tahun. 3 tahun. Akta ASA sekali. OSA sekali. Akta rahsia rasmi OSA, tak ada orang selain saya yang masuk dalam. Itu saya. Belum yang lain. Kalau cerita semua sampai besok tak habis. Yang lain, Ruslan Kasim. Ini orang yang pertama yang masuk penjara, yang ditahan di bawah ASA. Tak ada sebelum Anwar. 20 September 98. Ini saya nak bagi tahu ni. Yang baru masuk PKR, yang nak tunjuk hero, yang nak tunjuk action, nak tunjuk hebat, berani ugut kita malam ni. Saya nak bagi tahu, Ruslan Kasim orang yang pertama yang masuk ISA. Nombor berapa? 2798. Anwar 2898. Tanya Anwar Rahim. Dia 27. Anwar 28. 98 tu sebab tahun 98. Nak faham? Saya nak bagi faham betul-betul. Ini bukan sebarang manusia. Nak bagi tahu. Jadi janganlah nak bagi ugut. Kalau setakat belum tengok pintu penjara, pintu lokap, jangan nak ugut-ugut kita. Kita bukan sekadar takut ugut. Kita hari ini bersama di depan pantai, kita nak bagi tahu kita mau perang habis-habisan di kawasan ini. Kita datang hari ini nak bagi tahu orang Lembah Pantai. Kita mau ambil balik ini Lembah Pantai. Kita mau bersihkan Lembah Pantai. Kita mau tebus setiap titis darah, peluh, perjuangan dan pengorbanan kita yang salah pada satu ketika dulu. Hari ini kita mau tebus.
Sebab itu ada juga cakap ada, yang lain tak sama. Sebab itu, kalau belum sampai tahap cakap macam saya kepada orang-orang pikiran pas, jangan nak tunjuk act. You nak act macam mana? You nak lawan orang macam saya? You nak lawan orang macam Ustaz Kasim? You nak lawan orang Mursyidul Am tiba? Berapa kali you berjuang? Apa yang you tahu tentang perjuangan? You nak tahu tentang macam mana tubuh parti? You nak tahu macam mana nak tarik yang Cina, yang India dan Parti Keadilan? Cara nak tarik Cina? Tanya Ng Lam Yong. Dia pemimpin Cina pertama yang tubuh Parti Keadilan. Ten Chua ke Elizabeth Wong? Tak ada. Ten Chua dia yang tarik. Jadi kalau nak marah Ten Chua, marah Lam Yong. India, itu tak mari lagi. Kalau tidak, dia datang sama kita. Sebab dia pun dah geng kita tu. N. Gopalakrishnan yang berhormat. Itu antara yang awal. Kita pejuang-pejuang awal. Kita yang bela Anwar Ibrahim. Kita bela Anwar bukan sekarang. Kita bela Anwar masa dia dalam jail, masa dia banduan, masa Wan Azizah tak tahu buat apa-apa. Apa yang Wan Azizah tahu? Nur Izzah lagi dia tak tahu apa. Masa tu 17 tahun, 18 tahun, dia tahu apa? Wan Azizah tahu apa? Dia bukan orang politik. Dia bukan pernah pimpin parti. Tiba-tiba aja dia kena jadi presiden. Sebelum itu dia isteri Timbalan Menteri. Dia tahu apa? Yang bela, yang bina, yang tubuh Parti Keadilan ini, muka-muka ini. Ingat sikit. Sebab itu dengar. Bila kita kata dengar, bila kita cakap dengar. Oh, jangan kata ini jangan dengar. Sebab apa? Sebab kena beli. Ini muka kena beli. Ini muka jail. Muka lock up.